Alright guys, kembali lagi dalam video kita kali ni. Kita nak cerita tentang disk. Ni adalah disk yang pertama kali Superfly keluarkan, iaitu Project D. Specialnya Project D ni kita keluarkan limited unit, iaitu 500 piece sahaja. Okay, kita menggunakan floating disk yang berwarna hitam dan berwarna silver. Okay. Di bahagian rebate pula, dia menggunakan warna Chameleon Blue Purple SE. Kita ikut pada kita punya rim lah. Dia punya rebate dia. Specialnya floating disk ni sebenarnya, dia bila kita bawa motor, dia disk bila kita brake dekat sini, dia akan transfer dia punya heat masuk ke dalam. So dia takkan efek banyak dekat dia punya luar. Dia bila kita panas dekat sini, dia akan kembang. So dia akan transfer heat masuk ke dalam, dan luar ni dia akan kurang panas, dan dia akan menjadikan disk ni lebih tahan lama. Itulah specialnya rim floating disk daripada Superfly. Di sebelah kiri saya ni adalah Project D1. Okey, yang sebelah kanan saya ni adalah Project D2. Project D2 ni adalah dia adalah bentuk basketball rotor. Dia berwarna oranye. Dia ada dua jenis, warna hitam dan warna oranye. Yang kedua ni adalah floating disk. Floating disk ni dia improve daripada Project D. Ni adalah keluaran terbaru lah daripada sebelum ni, Project D, dan ni adalah Project D1. Mungkin ada yang tak tahu. Okey, yang ni adalah Project D, yang ni adalah Project D1. Okey, ni adalah keluaran yang pertama lah yang kita cakap tadi. Yang ni adalah keluaran yang terbaru daripada Superfly, iaitu Project D1. Ni kalau korang tahu, dia punya design dia memang nampak seakan-akan sama, tapi dia bukan. Nampak sama tapi bukan lah. Dia macam ni. Dia punya rebate pun tak sama, dia punya sizing pun tak sama. Korang tengoklah sendiri macam mana dia punya bentuk dia. Okay guys, sebelum kita nak cerita lanjut tentang brake disc yang terbaru daripada Superfly, ni dia Project DT Pocket Disc. Ni di sebelah saya ni adalah warna silver red, yang ni adalah warna black. Minat black lah kiranya. Okay, kita nak unboxing sikit dia punya warna dia. Okay, belakang. Okay, depan dia macam ni, dan belakang dia ada Ivan Otola. Ni dia guys, Project DT warna silver red. Luar dia menggunakan high carbon steel, dalam dia menggunakan aerospace aluminium, merah dan warna silver. Silver red pocket disc. Yang kedua pula adalah warna midnight black. Midnight black adalah warna macam ni, sama juga high carbon dan aerospace aluminium. Specialnya tentang pocket disc ni adalah dia menggunakan T floating. T floating ni dia sama juga dengan floating disk. Dia menghasilkan heat dan dia transfer ke dalam dia punya disk lah, disk yang bahagian dalam ni lah. Dia macam ni design dia. Pocket disc silver red dan midnight black. Dan jangan lupa juga dia ada juga untuk bahagian belakang. Ni guys, untuk bahagian belakang, dan ni adalah untuk bahagian depan. Untuk bahagian depan ni dia menggunakan saiz 260mm untuk MVX, NMAX dan Aerox. Okay, untuk bahagian design pula, kita buat design macam ni guys. Dia ada pokeball dan dia ada design elektrik lah dekat bahagian tepi dia. Inilah design sebenar untuk warna midnight black. Cuba korang komen kat bawah, korang pakai motor apa? Nak kenakan dengan disc ni, memang cantik lah kalau korang pakai. Komen kat bawah guys. Okay guys, bagi siapa nak cari barangan-barangan koleksi daripada Superfly, korang boleh cari kat website kita di bawah ni. Tak apa, korang boleh pergi kat caption kita. Okay, jangan lupa like, share and subscribe guys. Jumpa di next video. Okay guys, bye.